kedai dia tak semestinya keluar bulan tu kita beli bulan tu juga. Macam dia dah keluarkan lama, apa ni, motor tu kita baru beli. Kemungkinan sikit ni pun jadi lama lah. Usia dia dah lebih lah daripada motor yang lain. Assalamualaikum dan selamat datang saya channel YPT CB Every Channel. Okey guys, kali ni saya nak hantar motor saya. Dari saya punya head atas ada leaking, jadi saya nak hantar repair motor. Setia. Welcome back guys. Okey, kali ni saya nak pergi Subang 2, iaitu kedai motor Tunku Farid Bikers. Sekarang ni jam menunjuk pukul 10. Kedai dia buka dalam pukul 10 pagi guys. Kat sinilah keadaan Ceras Taman Santek guys. Memang jam gila. Motor saya ni ada hantar kat sana, ada leaking. Dekat head lah ada leaking sikit lah, tapi nak kena buat jugalah kan. Tak boleh biar kan, lama-lama teruk juga. Minyak apa, minyak motor 40 kan. Leaking tapi minyak kurang. Tak boleh, nak kena repair juga. Ikut kan nak kena hantar center spare part dia order tak ada dah sebulan lebih lah. Tak ada lah. Nak kena buat juga guys. Tak boleh. Sekarang ni saya on the way ke sana lah, Subang 2. Dah ambil direction. Kat mana kedai dia. Subang 2 pernah sampai, tapi kedai tak pernah sampai lah kedai dia. Betul-betul kat Subang Airport kat sini kot. Kedai dia Subang Airport. Nanti apa-apa kita update balik guys. Kita sekarang ni ada dekat Mengala Kebangsaan dekat ataupun dalam pergi ke Kuchai lama. Memang jam guys. Ada ke PG lah. Time orang masuk kerja kot pukul 10, tapi start 10.20. Time kerja orang masuk pukul 8, pukul 9. Memang jam. Ni saya akan masuk jalan Kuchai lama. Masuk ke PJ Taman Ta'arun, keluar saya akan keluar ke Sengawi ya. Tu terus Subang Jaya, ikut highway lah. Teruk sangat jam dia. Kau jam tu. Tapi kat sini memang Mengala PJ terang pagi sampailah, bawa sampai ke malam guys. Bawa sampai ke malam, sampai pukul 10 dah kurang jam lah. Time peak hour tu dalam pukul 6, 7, 8, 9 tu memang jam. Serius jam. Sampai dekat Ceras Taman Kona tu. Lama saya tak lalu sini guys. Selalu pagi pergi kerja, balik kerja. Batu 9 Bukit Bintang KL. Dah lama tak masuk jalan Kuchai lama guys. Okay guys, kita dah sampai Subang Jaya. Lepas ni kita akan masuk belah kanan lalu ke Subang Airport. Kita ikut jalan motor guys. Selamat. Okay guys, kita dah sampai
Subang Airport 2. Subang Airport Terminal 2. Ni Subang Airport lama guys. Kita terus lagi. Boleh tahan juga, jauh juga guys. Daripada Batu Senang Pantai ke Subang Airport 2. Kita akan jauh juga daripada tempat motorbikers. Boleh tahan juga, jauh dia. Macam mana guys, nak kena repair juga motor. Saya tak tahu yang mana ada, daripada Kajang ke ada buat Superbike. Saya tak pasti guys. Guys, kita pun dah nak sampai Tungku Bikers. Sini kedai dia. Ya, kedai dekat sini. Okay, kita pun dah sampai. Okay guys, kita pun dah sampai Tungku Bikers di Subang Airport 2. Okay, ni motor saya. Diorang masuk ke dalam. Jom kita tengok gasket dia. Let's go. Okay, dek, baba. Ni kita nak tengok gasket dia untuk yang atas yang bikin bocor. Ni gasket head atas. Sebab siap sekali pasang 180 siap pasang sekali. Inilah walaupun malih saya belum sampai 20,000, baru 11,000 lebih boleh leaking pelik. Ada member sampai 4,000 ada leaking. Tapi tu leaking pun dah teruk tadi, komen check. Jadi motor pun ada kat belakang. Komen yang buat tu siapa dia? Yang buat abang punya Saiful nama dia. Saiful nama dia. Okey, kita akan jumpa Saiful lah. Hantar pada ni head gasket. Okey, ini motor saya guys. Dah teruk dah. Hari kat center ada leaking sikit je. Order barang tak sampai dekat sebulan lebih lah. Tu tengok Farid ada stok. Jadi kita buat sekali lah. Alang-alang bayar juga. Don't give it up.
Ni, abang tanya, barang untuk CBR ada stok? Apa yang ada spare untuk accessory ke? Yang ada lah. Okey. Fitness baru ada. Yang barang cover ni memang harus Yang di belakang pun sama kan? di belakang kita Macam bono untuk CBR berapa? Macam RCB payah juga nak dapat barang CBR. Siap pasang lah. Payah nak dapat barang CBR. Kadang mengening kepala juga. Kadang harga yang tu koyak harga. Ini bukan untuk CBR punya kan, ini 15. Tapi dia boleh Tapi design dia sama je. Dia boleh adjust. adjust, boleh adjust. keras, lembut, rendah. Ya, betul. Atas bawah dia boleh adjust. Bawah dia boleh adjust, high soft ni boleh adjust dia punya Ketinggian dia. ni yang premium punya edition RCB punya. Kita memang patutlah dealer lah. Kalau punya mono pun dah lembut dah tu. Corner tu dia dah beli corner dia membuang. Dia macam ni. Oh. Dia dah berbuai kan. Yalah. Bau je sedap. Tu dah lama pakai dalam setahun lebih. Kita ikut rek dia orang corner itu. Dia dah dah keluar. Kata, oi, dia sikit nak tergolek kan. Apa lagi ada? Dia punya Reaper ke apa? Master Pump. Master Pump. Dah ada Master Pump yang biasa dengan juga S1FL. Master Pump yang S1FL ini RCB S1FL. Ni belah ada ini brake punya. Brake-nya. Brake. Oh, brake. Dia macam ni lah. Oh, tu yang ni kelas. Dia macam ni. Berapa harga dia kalau Ini macam kelas. sepasang? Sepasang tak silap saya 650 macam tu. Sepasang. Kira Sepasang. dengan siap pemasangan apa semua. Oh, cantik. Yang ni piston dia saiz 14. Saiz 14. Dia ada dua 14 dan 17, tapi yang kita ada tinggal 14 lah. Apa lagi barang-barang? Nak beritahu budak-budak dalam grup apa ni kan. Kita nak tahu juga macam signal ke campang tu hilang campang dia ke ada punya tu ke macam Jepun punya spek ke. Untuk CBR pun kita ada yang double switch signal, double signal switch. Yang hazard light tu. Hazard light. Kita ada yang ni. Mana dia Ni. PMP ke terus? PMP je. Mana bongkar yang lama? Tinggal pasang, kita cucuk soket apa semua, betul terus boleh pakai. Dia tak ada main wiring apa. Oh, terus masuk terus. Oh, menarik. Boleh datang kalau nak datang. Lepas tu liver guard kita ada daripada VRX. RCB ni kita dah habis. Ukuran racing pun kita memang dah habis untuk CBR. Barang CBR lagi. Kalau orang datang LED Audi kita ada. Kali dia OT. LED Audi. Untuk contoh dia dekat video TikTok kita ada banyak orang pasang. Ini kat depan ke belakang ni? Depan. Oh, lampu signal. Kalau untuk CBR, Lampu depan ada lampu kecil tu kan? LED tu. kalau untuk CBR yang lampu LED atas tu kan, yang tu dia boleh tukar jadi signal juga. Oh, So kalau tak nak pasang signal kiri kanan, boleh buang lah signal kiri kanan tu pasang je LED dulu. tu. Dah macam spek Jepun lah kan kayaknya. Yang tu boleh yang tu macam kau ada tak dia punya tepi tu. Masuk tutup ke signal kau buang tampal dia. Yang tepi macam mana ya? Yang kalau untuk CBR, kalau buang tepi mana? Pegang balik. Tutup lubang je lah. Okay, faham? Okay, banyak juga barang kan. Okay, kalau kau nak nanti aku letak location di bawah. Nombor telefon kau boleh datang lah untuk lihat. Tengok dalam Shopee barang banyak kurang. TikTok pun banyak kurang. Jadi pening juga barang kan. Awak pakai motor CBR baru masuk 2 tahun kan. Jadi aksesori dia tu macam kurang kan. Lepas tu stok Indonesia. Jadi barang dia agak
Baik, ni kereta aku je. Okey, Dek. Okey, kita tengok balik motor kita. Tengok pergi kita. Okey. Okay guys, ni motornya. Adik pun dah buka. Nama adik siapa, Dek? Nama siapa? Nama Muhammad Azmi. Okay, abang letak abang ni apa? Dia record
getah dia. Okey ni, yang pasal top gasket yang leaking tu kan, dia punya gasket, top gasket kan. Balik Sabang pun 11,000, ada yang kena dah 4,000 parameter, dah mula bocor kan. Macam mana? Boleh cerita sikit kan? Okay, apa sebelum ni sebab dia? abang pernah tukar? Tak pernah. Dia beli, tak pernah. Ha. Ori Honda. Kalau kita ni tengok tak boleh jangka kan. Dia macam ni kan. Dia kadang-kadang bila dah motor tu dia keluar kedai, dia tak semestinya keluar bulan tu kita beli bulan tu juga. Macam dia dah keluarkan lama, apa ni, motor tu kita baru beli. Kemungkinan gasket ni pun jadi lama lah. Usia dia dah lebih lah daripada motor yang lain. Itulah salah satu punca dia lah. Memang leaking ni. Banyak kes jadi berlaku budak-budak pakai apa-apa macam abang baru lagi. Macam abang baru lagi? Yang budak-budak pakai. Dekat ni untuk CBR ni kalau saya jarang dengar lagi. Untuk Artify banyak lah. Memang setiap satu ni diorang setiap kali visi diorang akan tukar sekali lah selalunya. Kalau CBR ni memang jarang sebab dia kan motor baru kan. Motor baru. Lagi pun dah punya barang-barang ni dia kualiti lagi tinggi lah kata. Kalau macam kes abang ni kita tinggal belah sini. Belah depan. Belah depan. Kalau kita tengok ni texture dia semua elok lagi. Kan tak ada yang macam dia buat kan? Crack ke, tak ada lubang pun. Tapi dia boleh leaking. Antaranya itulah sebab tadi. Maknanya kalau kita tukar gasket baru ni, maknanya tak ada leaking lagi lah. InsyaAllah. Ke ada gam gasket tu jangan bagi leaking. Dia akan ada leaking lagi tapi dia akan ikut usia dia. Usia dia lah kan. Faham. Sementara yang sekarang ni bila kita dah tukar yang baru, InsyaAllah dia tak akan leaking. Harap tak ada lah. Kalau tengok ni pun ada gam gasket. Gam gasket sebenarnya tak boleh letak apa ni, sikit-sikit je. Kalau contohnya head tu ada bengkok, dia tak boleh letak sikit-sikit, dia kena letak full semua. Kalau di sini dah tinggi, sini rendah, sini boleh keluar juga. Ya betul. Itu je adik. Okay, terima kasih adik. Sama-sama. Okay guys, tadi dah buat untuk top gasket yang leaking tadi korang dah tengok tadi. Tadi Pom ada cerita pasal majlis rendah pun dah leaking. Memang buat enter lah barang dia, memang leaking daripada kilang. Okay, ni harga yang upah servis sekali lah. Upah tukar top gasket, harga dia dalam 180 belas. 180 harga dia memang murah. Patiah je, walaupun jauh kan, dulu kata 9 ke
sini Subang Jaya 2 memang jauh, tapi puas hati lah harga. Okay guys, tunggu next video akan datang. Saya akan 15,000 km saya akan buat servis, buat macam major servis lah kiranya. Stay tune, share, like, comment, subscribe. Assalamualaikum, peace, bye bye.